ada keinginan yang kuat untuk ubah hidup, kemiskinan bukan untuk diwarisi. Jujur saya nak bagi tahu pada hari ini saya bukan nak mengajar, saya hanya nak berkongsi pengalaman. Macam mana dengan emas boleh mengubah hidup saya. Macam mana dengan emas di usia yang sangat muda saya dah boleh exit daripada kerja makan gaji yang tak pernah saya impikan waktu saya kecil. Mana ada tuan-puan masa kecil dulu kita nak berhenti kerja umur 27? Tak pernah. Saya sendiri pun tak ada dalam fikiran saya perkara tu. Sebab saya fikir dalam hidup ni, kita kena kerja umur 60 tahun dan kita pencen lah. Dan kehidupan yang kita lalui, for sure dalam kita punya circle pekerjaan. Jadi, bila kenal emas, macam mana emas boleh mengubah kehidupan saya? Pada 1 September 2024, saya bersara daripada kerjaya seorang guru. Kalau ikutkan ini September 2025, dah masuk cukup setahun, saya dah tak pergi kerja. Tapi Alhamdulillah pendapatan saya dengan Public Gold tak kurang daripada 5 angka sebulan. Alhamdulillah. Hari ni saya dah full time business Public Gold. Slide tak lupa nak edit. Saya baru kira Empire dah 18,000. Itu maksud 16,000. Okey, seterusnya. Okay, ini adalah kehidupan saya waktu saya kecil. Ni masa saya selfie gambar ni tuan-tuan. Waktu ni usia saya dalam 15 tahun kalau saya tak silap lah. 15 tahun. Dan ini adalah rumah yang saya membesar. Saya rasa 18 ke 19 tahun sebelum saya masuk ke USM lah. Saya nak bagi tahu apa dekat sini. Walaupun saya dah sebut saya exit daripada plan makan gaji, income tak kurang daripada 5 angka sebulan. Tapi permulaan macam ni je tuan-tuan. Maksudnya saya bukan anak Datuk Ali Shukri. Saya bukan daripada keluarga yang kaya raya. Maksudnya saya percaya tuan-tuan kalau siapa dekat sini ada keinginan yang kuat untuk ubah hidup, kemiskinan bukan untuk diwarisi. Kalau anda lahir miskin, itu mungkin bukan salah diri sendiri lah. Tapi kalau meninggal miskin, sebenarnya itu salah kita. Apa kita buat sepanjang kita hidup. So, kita akan buat apa sahaja kalau kita ada keinginan yang kuat.